Kak kerja dengan hutan ke? Tak apa. Di mana ke depan tadi? Boleh. Ha? Boleh. Tak takut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk. Rescue Jibam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Datang sini, datang sini. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jalan. Ha. Ada jalan ada. Okey tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak ni. Akak ni okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha. Pegang tangan. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi Kakak buat syifa, wa sahbihi Kakak wa buat sallim. ruqyah. InsyaAllah. Semua atas izin Allah SWT. Tenangkan hati anda. Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu. Allah. La haula wala quwwata illa billahi. Untuk semua viewer ya, maaf ya, Jibab sekarang dalam kaget. Ya, bahasa Indonesianya kaget kirakan dalam seram sejuk. Kerana semangatnya ada berkurangan sedikit. Ya. Iaitu saya siapa-siapa nak boleh rescuekan dia, boleh rescuekan dia sebentar. Boleh, insyaAllah. Itu hanya tadi tu bukan apa ke penyakit ya. Kamu semua jangan ganggu ya. Lagi sekali kamu ganggu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Habibi, ya Rabbil Arasy Karim. Tenangkanlah hati kami, tenangkanlah hati Jilbab, tenangkanlah kami. Berilah kami kekuatan, kuat semangatkan kami, ya Allah, untuk menentang segala musuh-musuh yang ada di sini. Siapa-siapa nak mencuba kami, ya Allah, kau balikkanlah pada mereka sendiri. Amin. Macam berat dia lokam ada. Ya. Okey, tekan tu panggil. Jalan. Saya tak sisi jalan. Jalan. Tekan. Kak Lina. Masuk. Tak sisi ni. Masuk. Sila masuk, tekan cakap. Korang kat mana? Korang kat mana? Rescue. Korang kat mana? Allahu Akbar. Saya tak sisi korang. Korang. Allahu Akbar. Cakap Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Awak duduk. Dia takut saya ada di sini. Hello. Jalan. Kau kenapa? Ya, betul. Dia tak boleh. Jalan, Lina. Dia tak boleh. Kita